Guys, ini dia Suzuki Fronx Hybrid sudah rasmi dilancarkan ke pasaran Malaysia. So tak nak banyak, jom aku tunjukkan 5 benda menarik yang korang kena tahu tentang crossover ni. Pertama sekali, Fronx Hybrid ni lebih pendek, lebih rendah tetapi lebih lebar berbanding Pro 2 Ativa. Yang kedua, kat dalam ni ada banyak features termasuk touchscreen 9 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, ada head-up display, 360 degree camera dan juga wireless charging. Yang ketiga, Fronx Hybrid ni guna enjin mild hybrid 1.5 liter 4 silinder. Katanya boleh bagi range sampai lebih 700 km dengan satu full tank. Yang keempat, kereta ni ada ciri ADAS seperti Adaptive Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert dan Lane Change Assist, dan kereta ni dapat rating 5 bintang dari ASEAN NCAP. Yang kelima dan yang terakhir, kereta ni diimport dari Indonesia dan dijual pada harga RM147,888. Tapi sehingga 31 Disember ni, korang boleh pilih nak dapatkan rebate RM4,000 atau package aksesori yang rugged ni. So itu dia Suzuki Fronx Hybrid. So macam okey ke tak okey? Tinggalkan komen dekat bawah.